Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita punya video, aku nak pergi ride balik ke Sekinchan guys. This is crazy. For the first time aku buat video ride balik Sekinchan. Agak jauh, tapi sebenarnya aku dah biasa dah, sebab dulu memang aku selalu balik. Tapi tak pernah buat video. So yeah, let's go. Okay, kalau korang perasan, actually aku macam dah lama tak buat video pasal ride kan. Actually salah satu faktor yang motor aku crash hari tu dekat Sepang guys. Nampak ada kuning ni kan. And benda ni aku belum siap, belum cat pun lagi. Just repair body sahaja. So aku rasa macam maybe next video kita akan buat video project kita repair balik motor ni. Kita restore balik apa yang barang nak kena tukar. Sebab disebabkan aku crash hari tu, aku punya kerosakan first adalah aku punya handlebar. Handlebar aku turun jatuh ke bawah. Okay, itu yang paling damage, paling teruk lah. Tapi actually tak adalah mahal sangat. Sebab dia orang aku beli dekat Shopee murah je benda tu, dalam 100 lebih je. Okay, tapi yang bodywork ni mungkin akan jadi mahal sebab kita nak kena cat pula. Before this aku tengah pakai yang korang nampak warna silver ni. Ni adalah wrap. And aku punya plan lepas ni aku nak tukar airbrush pula. Aku nak pakai yang cat lah, cat spray lah, bukan pakai wrap. Sebab wrap ni dia ada pros and cons lah. Pros dia macam kita boleh jaga kita punya colour original. Oh mak kau. Kita boleh jaga colour original. Okay. Lepas tu, tapi kalau original aku pun dah tak lawa sebenarnya, sebab dah pernah ada kesan jatuh juga. Oi, motocross. Alright, so ya, itu lah plan aku. Korang stay tune. Yang penting korang tekan button follow dulu, tekan button subscribe, supaya korang boleh follow up video baru nanti. Okay. Keluar sini Desta Jaya ke Selangor Lumut Melata. Ya, ni drop gear corner dulu guys. Tanduk side mirror. Alamak, black carpet. Ini kalau main sagak lutut ni, sonok ni. Jangan ada minyak lah. Okay guys, jom kita test top speed R25. Alah-alah kan. Let's go. Bahaya lah. Tiba-tiba pula kereta banyak. Okay guys, so finally dah sampai Kuala Selangor daripada Lata. Jalan di sini memang balai sikit lah, sebab banyak gila lubang. Let's go. Motor Kawasaki ni nampak macam baru keluar kedai. Z9 ke?
Kalau tengok tayar dia besar ke 65. Jalan pergi Sekincan, Sungai Besar, Sabak Menam. Tengok guys, this is crazy guys. Dia punya jam dia, ini dari Kuala Selangor tau. Kuala Selangor belum sampai Tanjung Karang lagi. Tanjung Karang lagi ekstrim lah dia punya jam dia. Okay, nampak? Every weekend macam ni guys. Ni antara salah satu sebab kenapa aku suka balik naik motor daripada naik kereta lah. Kalau naik kereta dia akan ambil masa almost 3 jam. Almost 3 jam. Tapi depends. Okay, kalau naik motor kita boleh jimat lagi 1 jam ataupun more than that. Ikut juga. Ini kalau dari arah Damansara lah. Kalau dari arah lain aku tak sure. Ni dah nak sampai Tanjung Karang. Rasa memang dah masuk kot Tanjung Karang. Aku pun kadang ingat lupa. Tapi ya, lebih kurang je. Ya, Tanjung Karang ni. Sini depan ni ada traffic light. Yang lagi satu, dia punya jam dia pun memang tak nak kalah. Dia macam nak lawan dengan Kuala Selangor. Tapi kalau biasanya weekend hari Ahad, contoh Ahad petang, diorang akan tutup traffic light tu. Sebab diorang tu ada banyak kereta yang tak ada nak belok pun, diorang nak go straight. Diorang nak pergi ke arah tu lah, arah Kelang ke arah KL ke. So traffic light yang this one lah guys. Ini yang biasa jam teruk. Macam ni kan, sebab dia jadi satu lorong. Kalau lorong kanan tu merah untuk pergi ke hospital ke apa benda tau. Aduh. Elah, ingat nak ke kiri sikit. Okay guys, so kita dah sampai area Sekincan. And then depan ni kita dah masuk ke area Pasir Panjang pula. And rumah aku lagi depan sikit sampai. Lebih kurang dalam 10 minit lagi kot. Dia ada mentarang bakar. Cucu. Cucu pun ada guys. Kalau korang nak makan macam rembayung, macam kedai Karung Aming, tapi yang dekat Sekincan punya, tak adalah sama. Tapi menu kampung tu memang ada. Nak cari kedai makan masakan Melayu, kampung punya makanan, lebih kurang macam rembayung, you guys boleh search dekat map Cucu. Iaitu CU Cucu. Tu kedai cousin aku. Dekat je dengan rumah aku. And then sebelah Cucu tu, itu hardware bapa aku. Kalau nak cari barang hardware dia, yang Cucu ni kedai makan. Nampak? Ada geruli ya. Ni hardware. And then rumah aku dekat depan tu je. Baik. Oi. Ada kereta dah. Aku nak pergi singgah kafe kakak aku, Henna Cafe. Let's go. Sekarang Sekincan U-turn. Okay, tapi korang belok je kiri sebab nanti kita nak belok ke kanan. Ni bas ni mesti nak beli baulu panas ni.
Okey, traffic light ni belok kanan. Ni jalan untuk pergi Henna Cafe tau. Ini kalau aku nak beli Bahulu. So nama jalan ni Sungai Limau. Okay, so yang jalan ni pula first kali ni kita panggil parit 1. Alright, so ini jalan parit 1. Dia ada ke depan lagi jadi parit 2, depan lagi parit 3, sampai ke parit 6. Ya, korang ikut je Waze ataupun map, korang search je Henna Cafe. Kalau dah susah sangat lah, kalau korang tak biasa ikut map lagi senang. Kalau korang datang pada hari macam ni masa padi tu tengah hijau, tu memang lawa. Contoh macam ni, padi ni dia dah bakar, maksudnya dah habis lah kot. Tapi kalau hijau memang lawa. Dah sampai ke parit 6. Belok ke kanan macam ni. Ini signal kiri, masuk kiri. Slow ada batu. Parit 6 timur, nampak signboard dia. Kurang dalam dekat je, berapa km je. Nampak ada satu kedai yang pagar-pagar warna putih. So ya, sinilah tempat dia. Okay guys, so kita dah sampai Henna Cafe. Ada kamera kat belakang. Sini ada apa yang saya boleh order? Cik boleh order. Kalau biasa kita shake Alfredo pasta. Okay, bagi saya coconut shake 1. Cik sila keluar. Okay. Refreshing ada? Ada. Okay guys, so kita refreshing kita. kalau korang nak tengok menu ni, ada menu, ni ada makan, and then dia ada dessert guys. This is crazy guys. Okay, boleh order dengan Akak Aina. Tak payahlah tekan. Okay, bagi saya satu cappuccino ice dengan chicken chop ada? Ni chicken chop. Okay, bagi crispy chicken burger. Itu je. Saya nak bayar pakai kad. Tak apalah, untuk Encik tak payah bayar. So cappuccino dengan crispy chicken burger. Yes. Okay, so dah sampai makanan kita. This is crispy chicken burger and cappuccino ice. So thank you so much dekat Henna Cafe yang sponsor guys. This is crazy. Kau pakai apa ni? Pakai phone baby. Ni dia Angah ni Ni anak mami lah, ni anak mami. Boleh lah aku try Willy kan. Tak ada orang kan. Ya, ada orang tengok sudah. Okay guys, so sampai sini sahaja video kita. Thank you for watching and see you guys for the next video. Jangan lupa like and subscribe guys. Ciao. Aduh. Saya tengok dekat Google buka. Apa cerita ni bro? Guys, ni yang nak viral kedai ni guys. Macam ni. Okay, so this is Lokman guys. Wow. So this is V19 shop. Memang vibe. Wih, banyak barang weh. Wih, banyak gila. This is crazy. Wih, siapa siap?